Kau nak tahu tak, aku dekat rumah memang tak pakai perfume semata-mata nak datang FFM 2025 ni. Korang yang nak datang FFM tu tak payah pakai perfume. So apa? Dekat sini banyak gila perfume guys. Korang boleh cuba, korang boleh pakai juga. So memang tak ada sesiapa yang akan marah dekat sini. Kalau kata korang spray perfume dekat sini, korang tak adalah rasa macam nostalgic sangat kan? Korang bayangkan kalau korang spray dekat rumah, lepas tu dekat sini korang spray lagi, of course hidung korang akan penat and also korang akan dapat nose blind guys. Aku rasa lah kan Boots Roboka ni macam menarik sebab aku ada terbau satu perfume ni, which is lepas tu ada promo lagi. And korang nak tahu perfume apa yang menarik sangat tu? Let's go, jom. Jom guys, aku bawa korang, jom. Okay, sekarang ni aku dekat Boots Roboka and aku nak tanya dia punya SA, which one is the best selling. Lepas tu yang mana yang paling menarik, yang paling banyak dapat compliment. Let's go. Which one is the best selling? Okay, so far yang paling Ini dua. sellable, ya. Ini dua, okay. Boleh you spray untuk I? Okay, sedap. Ini dia ngamak. Oh, ini I like it. Yes. I rasa I pernah bawa. Lavender Woody Mask. Follow kami punya page, you akan dapat RM30 discount. For those yang nak datang ke FFM, jangan lupa untuk singgah ke Boots Roboka. Sebab apa? Macam-macam perfume yang you guys akan dapat. Di presentation, perfume Roboka ni memang win. Korang nak jadikan sebagai hadiah ke, ataupun korang nak jadikan sebagai barang hantaran ke, tak kisah guys. Harga pun sangat mampu milik and memang sangat rugi kalau korang tak datang ke Boots Roboka ni. Memang banyak sangat diskaun yang korang akan dapat. Selamat mencuba.